Baru perasan MacBook Air ada 2 port je. Tengok ni, ada 2 port je, 2 type C, 1 charger. Mana nak cocok wire charger iPhone? Tak muat. Kalau USB, macam mana nak masuk? Ada 2 port type C je. Tapi jap. Okey, binatang ni jadi penyelamat. Benda aku pegang ni is USB hub, okey, bukan phone hub. Okey, dia ada banyak port. 2 port USB, 1 HDMI, 1 port C, ada SD card, satu lagi tu apatah yang panjang kecil tu. So benda ni menjadi penyelamat aku untuk aku pasang ataupun masukkan port-port yang lain dalam Mac. Okay, biasanya aku guna 2 port je, HDMI dengan USB. So kalau korang nak aku share lagi benda lain, boleh follow dan like. Thank you.